Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini kita bersama dengan Profesor Dr. Ram Al-Jafri Saad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Utara Malaysia UUM, bagi berkongsi info serta maklumat mengenai Festival of Ideas FOI 2025 yang akan diadakan pada 4 hingga 8 November 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jadi, apa khabar Prof pada hari ini? Alhamdulillah, sihat, Diana. Baiklah. Jadi untuk FOI 2025 ini saya nak mohon mungkin boleh Prof ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang tentang Festival of Ideas yang telah dianjurkan sebelum ini dan bagaimana revolusi festival ini sejak ianya mula diperkenalkan di UUM. Okey. Baik, Diana. Festival of Ideas, kalau kita lihat dari segi perkataan itu sendiri, ideas dan juga festival yang merupakan satu bentuk gerakan ataupun satu bentuk perayaan ideas yang mana kita kalau di setiap universiti ataupun universiti awam, universiti swasta yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi adalah merupakan kita boleh kata think tank negara ataupun kilang melahirkan idea negara. Dan Festival of Ideas ini adalah merupakan satu gerakan ataupun satu platform nasional yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi yang menghimpunkan saya boleh kata bahawa ratusan ataupun ribuan dan juga melangkau lebih daripada itu ideas-ideas yang berada di institusi pengajian tinggi, dan ia menghimpunkan dan juga menggerakkan tiga pihak untuk bekerjasama, yang mana kalau kita lihat Festival of Ideas yang bermula pada 2022 dan kemudian terus diperkasakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir yang terus menggerakkan, memperkasakan Festival of Ideas ini, di mana kita melihat kejayaan penganjurannya pada 2023 dan juga 2024 yang menghimpunkan lebih 100,000 pengunjung untuk bersama-sama melihat dan meraihkan idea-idea baru yang lahir daripada festival ini. Dan pada tahun 2025 ini, gerakan ini diteruskan dalam skala yang lebih besar yang menghimpunkan universiti-universiti awam, universiti-universiti swasta, industri dan masyarakat untuk bersama-sama melihat. Dan ketiga-tiga pihak ini bukan hanya dalam konteks negara kita, malah kita juga jemput industri, pihak-pihak syarikat-syarikat luar yang besar untuk bersama-sama datang ke Malaysia di PICC, bersama-sama universiti, bersama-sama industri, bersama-sama masyarakat untuk meraihkan idea-idea baru yang saya jangkakan akan menjadi satu platform yang sangat penting untuk negara kita sama ada untuk lebih berkembang di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Okey. Jadi kita difahamkan bahawa UUM ni menjadi tuan rumah bagi FOI peringkat negeri Kedah. Betul. Jadi boleh Prof jelaskan sedikit bagaimana pelaksanaan festival ini di peringkat universiti kita sendiri? Okey. Kalau di peringkat universiti di mana pada tahun ini formatnya agak berlainan, yang mana pada tahun 2024 Kementerian Pendidikan Tinggi hanya menumpukan kepada platform nasional sahaja. Dan pada tahun ini kita gerakkan atas inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi di semua negeri. Dan Alhamdulillah di UUM juga tidak terkecuali, yang mana kita telah melakukan pra-pelancaran FOI peringkat negeri pada 9 September. Kemudian pada 10, saya ingat pada Oktober, 9 Oktober kita gerakkan dan kita himpunkan IPT di seluruh negeri Kedah dan masyarakat sekitar, industri untuk bersama-sama memajukan ataupun menganjurkan FOI peringkat negeri Kedah yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober baru-baru ini. Dan Alhamdulillah saya melihat penyertaan yang sangat baik daripada masyarakat sekitar. Saya dimaklumkan kalau kita lihat bahawa lebih 500 pengunjung dan juga kita ada lebih daripada 30 pempamer ataupun kita sebut sebagai booth, dan saya rasa lebih daripada 500 idea-idea baru yang kita ketengahkan
baik dalam kalangan pelajar-pelajar UEM itu sendiri, tapi juga pelajar-pelajar universiti di sekitar negeri Kedah, termasuklah di selatan Kedah seperti di Sungai Petani dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa UUM sebagai penggerak utama yang menggerakkan di peringkat utara, dan rakan-rakan lain di universiti-universiti awam lain menggerakkan di peringkat negeri masing-masing untuk kita membawa satu gerakan festival yang besar yang akan berlangsung pada 4 hingga 9 ataupun 8 November nanti, insya-Allah. Okey. Baik Prof, mungkin Prof boleh kongsikan berapa banyakkah penyertaan ataupun orang kata produk inovasi yang dibawa sendiri oleh pihak UUM, dan apakah orang kata produk inovasi yang diketengahkan oleh pihak kita sendiri tu? Okey. Kalau ikut apa yang ditetapkan dalam di peringkat kebangsaan di Dewan PICC tersebut, kita diberikan disebutkan sebagai kutlah ataupun boost rerurai dalam bahasa kalau kita dapat tafsirkan, yang mana kita diamanahkan untuk mempamerkan satu inovasi ataupun satu yang kita panggil kesejahteraan sosial, yang mana impak produk-produk yang penyelidik UUM hasilkan kepada penyelidikan, kepada inovasi, kepada pengkomersialan, kepada keusahawanan, dan akhirnya kepada society dan ekonomi. Dan kita merasakan bahawa produk-produk yang kita bawa ini adalah yang telah dilaksanakan dengan jayanya. Sebagai contoh, produk zon pembangunan ekonomi ummah yang kita garapkan, yang dihasilkan oleh penyidik-penyidik kita dengan kerjasama industri, iaitu Lembaga Zakat Negeri Kedah, yang telah berjaya meningkatkan bukan sahaja pendapatan peserta-peserta dan terdiri daripada asnaf-asnaf, tetapi juga dapat meningkatkan juga ekonomi negeri Kedah itu sendiri. Dan saya rasa zon pembangunan ekonomi ummah ni merupakan satu kejayaan yang besar, dan impak kepada sosial juga satu benda yang besar. Dan projek ini diteruskan dengan projek Hasan yang akhirnya akan menghasilkan kilang padi sendiri, dan kita melihat perkara ini sangat penting dalam kita meningkatkan taraf hidup sosioekonomi dalam kalangan masyarakat kita. Dan dalam masa yang sama juga kita membawa produk yang dihasilkan oleh penyidik kita daripada pusat pengajian pengurusan teknologi, yang mana dia menghasilkan satu produk daripada buah yang diistilahkan sebagai buah dari syurga. Iaitu buah gek. Yang mana dia menghasilkan produk itu, dan apa yang menariknya, impaknya adalah projek itu dilakukan secara bersama dengan Persatuan Orang Kurang Upaya Negeri Perlis, yang mana peserta-pesertanya adalah dalam kalangan OKU yang terpilih, kemudian diberi peluang untuk menjana pendapatan melalui penanaman buah gek. Dan kita boleh bawa peserta-peserta yang terdiri daripada OKU tersebut yang telah sendiri mengakui bahawa projek tersebut telah menghasilkan ataupun dapat meningkatkan pendapatan, dan juga dapat dari segi fleksibel masa dan sebagainya. Dan kita melihat projek ini satu projek yang memberi impak langsung untuk mensejahterakan rakan-rakan ataupun masyarakat di sekeliling UUM, termasuk di negeri Perlis, yang mana kita merasakan bahawa para penyelidik kita telah berjaya dalam konteks meningkatkan pendapatan dan memberi peluang ekonomi yang lebih kepada golongan-golongan seperti golongan kurang upaya ini. Dan saya rasa itu satu impak yang besar yang UUM bawa, terutama dalam kawasan zon ekonomi utara di negeri Kedah, Perlis, dan juga di sekitar negeri, mungkin sebahagian daripada Pulau Pinang. Baiklah Prof. Jadi untuk yang akhirnya mungkin Prof boleh kongsikan sedikit harapan orang kata ataupun ucapan lah bagi festival yang akan diadakan pada minggu depan ni, dan orang kata khususnya kepada para peserta, penyelidik dan juga masyarakat setempat yang akan hadir nanti. Jadi sebelum itu saya nak merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan kolaborator kita, industri
baik masyarakat sekitar dan sebagainya yang bersama-sama menjayakan Festival of Ideas di UUM, dan juga insyaAllah akan bersama-sama memeriahkan Festival of Ideas di Putrajaya, dan kita mengharapkan festival ini dapat menggerakkan satu bentuk gerakan yang lebih besar impaknya dalam konteks kita meraihkan idea, dan tidak ada satu idea yang kita boleh pandang rendah kerana setiap kejayaan itu bermula daripada ideal yang sekecil-kecil. Jadi harapan kita, saya menyeru seluruh rakyat Malaysia, terutama rakyat di Kedah, pendidik-pendidik UUM, para pelajar UUM, masyarakat sekitar UUM, untuk sama-sama kita memeriahkan Festival of Ideas Putrajaya 4 hingga 8 November nanti, supaya dapat kita melihat bahawa idea-idea yang akan diketengahkan ini akan memberi satu bentuk inspirasi kepada anak-anak muda kita, para pelajar kita, industri dan juga masyarakat, sama ada masyarakat di sekitar, dalam dan juga di luar negara, yang akan merealisasikan idea-idea ini untuk masa depan yang lebih mampan dan juga lestari, insya-Allah. InsyaAllah, baiklah. Itu yang perkongsian orang kata daripada Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, Profesor Dr. Ram Al-Jafri Saad. Jadi sekian sahaja slot kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.